Kalau sendi korang selalu bengkak, mencucuk-cucuk, tu bukan sebab kerja berat. Itu sebab kristal asid urik dah mula makan sendi korang dari dalam. Ramai orang ingat gout ni sebab makan daging banyak. Salah. Masalah sebenar bila asid urik tinggi, dia beku jadi kristal tajam dalam sendi. Kristal itulah yang buat korang rasa sakit setiap kali picak lantai. Lutut start bunyi dan jari kaki bengkak merah menyala, sebab tu korang kena pecahkan kristal tu dari dalam. Bukan sekadar tahan sakit, kapsul tapak baru dibuat dari kulit kayu retak herba tropika yang bantu turunkan asid urik tinggi. Larutkan kristal lama dan kurangkan radang sendi. Sendi jadi licin balik, pergerakan pun ringan, tak sakit bila rukuk atau naik tangga. Ramai pengguna dah kongsi baru 2 minggu amalkan tapak baru ni, kaki dah tak bengkak, lutut dah boleh lipat, tidur malam pun tak rasa sakit sendi dah. Ini sebab tapak baru rawat dari punca, bukan legakan sementara. Kalau korang masih tahan sakit gout tu, berhenti buang masa. Klik link di bawah sekarang untuk dapatkan kapsul tapak baru dengan diskaun sebanyak 60%. Stok tinggal sikit je ni. Bertindak sebelum kristal asid urik ni terus rosakkan sendi korang.